إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل على الله Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi taraddudi fil asari yujibu bu'dal mazar fajma'ni alaika bi khidmatin tusiluni ilaika. Situ. Dan seterusnya sambungan munajat Al-Kutubul Kabir Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu bagi menggulung akan pengetahuan hikamnya. Ilahi, wahai Tuhanku, taraddudi fil asari, berulang-ulang aku pada segala asar, yang bil nazar ilaiha, dengan nazar kepadanya itu, iaitu kepada segala makhluk. Ini semua yujibu mu'dal mazar, mewajibkan jauh dari yang dimaksudkan. Yang dimaksud ialah huwallahu ta'ala. Mana berpusing-pusingnya qalbi kepada makhluk, nampak makhluk besar, nampak makhluk hebat, nampak makhluk, akhirnya menyebabkan makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-insan biha wal i'timadu 'alaiha. Yang dimaksudkan di sini ialah iaitulah jinaknya pada manusia, pada makhluk, dan i'timad atasnya, berpegang, bergantung, ya, qalbi dia dengan makhluk, dia tak lepas. Mana kita masuk golongan masjun. Apa masjun? Orang yang dipenjara. Ya, orang yang dipenjara qalbi dia dengan makhluk. Dia tak payah nak pergi ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab memandang dan berpusing taraddud dipanggil. Itu dipanggil taraddudil asar. Ini munajat. Jadi apa makna dia? Makna di sini minta, ya Allah, lepaskanlah, merdekakanlah qalbiku daripada taraddud, berpusing-pusing dengan makhluk, supaya terus mi'raj ke hadrat engkau atau mana. Maka oleh kerana yang demikian, fajma'ni alaika bi khidmatin tusiluni ilaika. Maka oleh kerana itu engkau himpunkanlah, ya, oleh sebab kami dah jauh sangat daripadamu, ya, maka himpunkan, yakni hadapkan olehmu akan daku. Mana yang menghadapkan je apa? Wallah ta'ala, bukan kita kan. Pandang kita jauh lah, fakirnya, lemahnya kita, jauhnya kita, maka yang sebenarnya ialah dia fajma'. Maka hadapkan olehmu, mana himpun, mana hadapkan qalbi. Fajma' ni atau masukkan kami dalam makam jam'i, maka makam fana, lenyap yang lain. Ya Allah, yakni hapuskan olehmu akan daku atasmu dengan berbuat khidmat, menjadikan satu amalan khidmat yang menyebabkan hatiku terus tertarik, terikat kepadamu dan lepas merdeka daripada makhluk. Yang menyampaikan daku kepadamu hingga kayalah aku dengan dikau. Sehingga kayalah, kaya bermakna kaya, cukup. Orang kaya dia tak ada meminta tempat lain. Yang meminta ni orang fakir macam kita. Tapi kaya di sini, dia kaya billah, ghina billah, hatta astaghna
bika anha fi kulli wajhin. Mana sehingga aku kaya, mana aku dah cukup dengan dikau daripada khidmat itu, kerana bahawasanya orang yang memandang bagi segala asar itu terdinding. Sebab disuruh kita baca tu setengah daripada wirid yang masyhur, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu adalah wirid Nabi Allah Ibrahim di dalam api. Okay, dibakar tu dah baca dia. Tapi dia baca dengan sirah mufrad. Kita kalau jamak tu baca hasbuna, dia seorang hasbi rabbi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup kami Allah Ta'ala. Maknanya kami tak perlu pada yang lain, kami tak perlu kepada makhluk, kami tak perlu kepada segala yang lain, melainkan dengan Allah Ta'ala. Itu dipanggil segi hakikat atau sifat qalbi. Dan itu juga yang digunakan wirid ketika memburu Abi Sufyan selepas dari mengiringi perang Uhud. Apabila sahabat-sahabat masih lagi basah darah-darah dalam perang Uhud, Nabi bangkit supaya memburu Abu Sufyan. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, darah kami ni masih basah lagi. Maknanya kalau boleh lihat kejap dah. Rasulullah kata, kalau kau tak pergi, aku pergi seorang. Itu sifat pemimpin, dia tak ada terpusing-pusing tak. Dia kata pergi. Rasulullah pun bangun, sahabat pun bangun. Dan wirid di atas kuda ketemu mecut mengejar tu, itulah wirid ni, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka Allah datangkan pertolongan mudah Allah cempakkan hati Abu Sufyan dan kumpulan itu rasa gerun, dan mereka pun bongkar lari habis. Tu. Dan wirid itu besar. Kerana bahawa orang yang memandang pada segala asar, pandang dengan apa? Dia ay qalban. Bukan pandang mata hati, mata luar, mata dalam. Mata dalam dia asyik memandang-mandang, asyik maknanya menumpu-numpukan kepada asar. Asar ni lah kesan kejadian Allah. Apa dia? Makhluk ni lah. Bila asar, mana Allah Ta'ala tu dipanggil mu'athir, yang memberi kesan. Kalau kita makhluk, kita namakan makhluk, maka Tuhan tu dipanggil khalik. Kalau kita ni dipanggil akwan, maka Tuhan dipanggil muqawwin, atau regu ni lah, regu bahasa dia. Kalau asar, makna jamak daripada asarun. Asar tu makna kesan ta'alluq qudrah wal iradah Allah Ta'ala pada semua makhluk ni. Maka Allah Ta'ala dipanggil mu'assir, yang memberi kesan kewujudan makhluk dan seterusnya. Kerana bahawasanya orang yang memandang pada segala asar, dia nampak besar, hebat wujud makhluk, jawab dia terdinding. Orang ni mahjub, dia terdinding daripada melihat mu'assir. Mu'assir huwa Allah Ta'ala, mu'assir Allah Ta'ala. Sebab tu disuruh kita tanggalkan pandangan dalam, hanya tumpu kepada Allah. Luar tak apa, luar kita bermuasyarah, bermasyarakat, apa semua bercampur, itu tak apa. Yang dalam tu kita nak pakai yang dalam. Biar dia asat dia dengan makhluk, dengan urusan keduniaan biasa ni sementara, tapi rohani dia sentiasa dengan Tuhan. Itu pakaian Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, para sahabat, para awliya, tu pakaian dia. Abdanuhum ma'al khalaik wa qulubuhum ma'allah. Jasad mereka bersama makhluk, rohani dia dengan Tuhan. Itulah kehebatan, karamat yang paling tinggi. Bersalahan dengan orang yang memandang Allah Azza wa Jal. Bersalahan qalbi insan, dia menghadap, memandang kepada Allah Azza yang maha mulia, Jalla yang maha agung. Kerana bahawasanya segala asar itu tiada menunjukkan ia akan Allah, melainkan daripada tempat yang jauh. Asar dia menunjuk dari tempat yang jauh. Sebab mereka memandang asar, dia masih lagi jauh. Orang yang memandang bayang, dia jauh. Kita nampak satu bayang orang, objek bayang, mesti kita yakinlah ada Tuhan dia. Tapi jauh lah, tak nampak Tuhan. Sebab apa tak nampak Tuhan? Masih jauh. Yang hanya nampak bayang menjadi dalil kewujudan orang tu. Tapi bila dia dekat dan terbuka depan mata kita, tercacak dah, habislah tu.
Ketika itu dia sampai pemandangan yang sempurna, dia tak guna lagi bayang. Ketika terus daripada Tuhan dia. Begitulah arif billah. Orang yang telah sampai dibukakan makrifat sebenar terus dengan Tuhan, tenggelam, hilang makhluk, tak ada. Ya, orang tak panggil lagi, tak panggil bayang lagi. Sebab dia dah ditajalikan dengan zat yang dibayangi oleh bayang tadi itu. Itulah kalau kita zat kita. Sebab itu segala makhluk dipanggil membayangi kewujudan Tuhan. Wujudku bayanganmu. Apa makna tu? Bukan makna bayang macam kita tengok cermin dan bayang sini mana dalil. Bila ada bayang tu mana ada Tuhan. Jadi kita ni dipanggil membayangi, mana kita menjadi dalil bagi kewujudan zat yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kalau tengok bayang tak perasan Tuhan bayang, itu dipanggil ada masalah. Rohani ada masalah. Dia terlampau jauh dan terlampau terdinding tebal hijab tadi. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla itu menunjukkan ia atas segala asar itu daripada tempat yang hampir. Ya. Allah Ta'ala menunjukkan atas segala asar. Mana wujud asar yang menandakan wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang terang. Ya, wa huwa aqrabu min hablil warid. Allah Ta'ala terlebih hampir daripada urat meri kita. Tapi hampir sini bukan hampir dua objek yang zahir, satu kanan satu kiri dekat, ya, yang tu jarak satu, maknanya hasta, yang ni jarak satu jengkal, bukan maksud itu. Kalau jarak makan tempat zaman itu muhalun ala Allah, mustahil, itu sifat makhluk. Allahu la yataqayyadu bizamani wal makan. Allah Ta'ala tidak terikat dengan masa dan tempat. Sebab Tuhan jangan tanya di mana dan jangan tanya bila. Kalau bila tu masa, di mana tu tempat. Allah Ta'ala Maha Suci. Ta'alallahu uluwan kabirah. Maha Suci Tuhan daripada bersifat dengan sifat yang dipakai oleh makhluk. Segala sifat yang dipakai oleh makhluk, maka fallahu mukhalifun bizalik. Allah Ta'ala mukhalafah, tak sama tu. Dalil Quran terang, ayat sarih, laisa kamisli syai'. Itulah kehebatan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Kemudian ilahi kaifa yustadallu alaika bima huwa fi wujudihi muftahirun ilaik. Allah. Ini semua benten perasaan hati arif billah Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, ya. Ayakunu li ghairika min az-zuhuri ma laysa laka hatta yakuna huwal muzhir laka. Ilahi wahai Tuhanku, kaifa yastadillu alaika, betapa diambil dalil atasmu dengan yang ia di dalam wujudnya berkendak padamu. Ini dah mula naik atas sebenarnya. Dia dah mula lebih terang. Allah berikan keperasanan yang kedua untuk masuk dalam mengenal bil musyahadah. Tadi mengenal dengan dalil. Di sini kata macam mana nak ambil dalil dengan makhluk sedangkan wujudnya berkendak padamu. Wujud makhluk tu sendiri berkendak kepada Allah. Wujud makhluk berkait dengan Tuhan. Wujud makhluk terikat dengan Allah. Kerana tiap-tiap barang yang lain daripadamu itu dipanggil hadis. Apa makna hadis? Zat muttasib bil hudus, zat yang bersifat dengan baharu. Macam mana kita nak ambil dalil dengan yang baharu kepada yang qadim, kata dia. Sedangkan dia baharu, Allah Ta'ala qadim. Baharu asal dia tak ada. Kana Allah wala syai'a ma. Telah ada Allah Ta'ala, tak ada satu pun ketiga itu. Ahad, dia tunggal. Macam mana kita nak ambil apa? Sebelum tu satu benda pun tak ada. Itu pandangan arif billah. Lagi pula semua ni makhluk. Mana pun makhluk, allazi khuliqa, benda yang dicipta. Mana asal dia tak ada. Makhluk engkau juga yang membaharukan. Maknanya makhluk engkau yang membaharukan, mana engkau yang menjadikan dia, dan yang menjadikan akan dia bagi barang yang nyata dalam wujudnya. Berkendak ia kepada wujudmu, mana sentiasa terikat makhluk tu dengan Tuhannya. Kerana tiada bagi yang maujud itu kaya
dari yang mengadakan dia? Adakah ia bagi yang lain? Daripada segala zahir itu tiada ia. Faham? Bahasa kita. Kerana tiada bagi yang maujud itu, ya, kaya dari yang mengadakan. Maksud semua maujud yang ada ni tidak terlepas daripada fa'il atau mujid yang mengadakan ialah Ta'ala. Yang dia tidak adakah bagi yang lain daripada segala zahir itu yang tiada ia milik bagimu. Adakah segala makhluk, segala benda yang lain Tuhan tu bukan milik Tuhan? Ada? Mana ada? Semua adalah milik dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan sebenarnya sekalian alam. Tu. Hingga adalah ia akan tempat nyata bagimu. Nah, kalau dia sendiri terikat pada macam mana nak dijadikan tempat nyata, padahal engkau jua menyatakan bagi tiap-tiap satu, padahal engkau yang menzahirkan semua perkara. Ta'ala ni zahir. Ya, sebelum ada satu dipanggil zahir. Kerana suatu yang maujud hadis baharu dan hak Ta'ala itu maujud pada zatnya, dengan zatnya. Qadimul azali. Mana Allah Ta'ala maujud dengan zat. Apa maksud dia? Mana Allah Ta'ala jadi dengan sendiri. Ada dia tu dengan sendiri. Tidak memerlukan yang lain pada azal. Sebab apa? Sebab martabat wujud berbeza. Wujud Allah Ta'ala ialah wajib. Barang yang akal tak terima tak ada. Atau dipanggil wujudul asliyun. Wujud yang asal. Adapun wujud kita ni arid, baru datang, asal tak ada. Tuhan sifat asli dia wujud. Sebab tu dia tak sah menerima ketiadaan. Itu dipanggil zat yang wajib al-wujud. Di situ sudah cukup dah kita pandang betapa tingginya martabat wujudan Allah yang maha dahsyat. Maka maha suci yang tiada mengetahui akan dia melainkan ia jua. Maha suci Allah Ta'ala yang tidak mengetahui akan kunhi zat dia melainkan dia. Ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zati. Berfikirlah kamu tentang kejadian Tuhan makhluk langit bumi semua untuk kamu memandang kebesaran dia dan mengenali dia. Wala tafakkaru fi zati. Jangan kamu berani masuk pada memikirkan kunhi, mana hakikat zat, tak tahu melainkan dia. Itu maksud di sini. Tiada mengetahui akan dia melainkan ia jua. Dia yang mengetahui hakikat zat dia yang maha dahsyat. Sehingga rasul yang diutus pun Tuhan tutup. Tak ada nabi yang hebat pun, sekali hebat macam mana pun, kunhi zat Tuhan tak buka. Ya, kunhi hakikat zat yang maha dahsyat, masya-Allah. Ya, itulah kehebatan Allah Ta'ala. Semua dikenalkan, dapat melihat-lihat. Tapi kunhi tak dapat. Kita sendiri pun tak tahu kunhi roh kita. Ya, sa'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi. Mereka akan bertanya tentang roh. Katakan roh tu urusan Tuhan kamu. Kalau roh pun kita pun kita tak dapat nak idrak, nak tangkap macam mana zat yang maha hebat tadi. Yang tiada mengetahui akan dia melainkan ia jua. Hai yang telah terhijab. Allah. Wahai insan, wahai makhluk manusia yang telah terhijab, ia telah terdinding, ya, sehingga tidak perasan akan kewujudan Allah dan kekuasaan. Dia tahu tapi tak perasan. Sebab apa? Dia mengambil keperasanan dengan makhluk. Ya, nampak oh hebat makhluk. Ya, yang handal makhluk, yang besar makhluk. Ya, semua dia pandang makhluk. Kebesaran tu di mana letak makhluk. Kewujudan hakiki, kewujudan di mana makhluk. Yang hebat makhluk, yang alim makhluk, yang bijak makhluk. Tuhan kat mana? Tuhan tu kat mana? Kau bubur dalam kalbi kau, yang kau pandai, kau asyik dengan makhluk. Sebab tu buang farik kalbak, kosongkan benda tu. Bau yamlak Tuhan penuhkan dengan memandang akan dia pula, kehebatan dia, keagungan dia, kebesaran dia. Ya, yang terhijab dia dengan sifat wahdaniyahnya. Mana yang terhijab tentang ketunggalan Allah Ta'ala. Allah. Sebenarnya yang wujud sebenar tunggal ialah dia saja. Ya, faham ni? Sebab tu nama ilmu ni, ya, besar. Dipanggil ilmu apa? Ilmu tauhid. Mengesakan
Dan itulah gerakan pertama para nabi-nabi dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Marilah semua, tu Quran ceritakan, kepada kalimah yang satu yang selaras, bahawa tidak kamu sembah melainkan dia ini Allah Ta'ala. Maknanya sembahan, tauhid dalam penyembahan. Ni tauhid dalam syuur qalbi kita. Sebab besar ni ilmu wahdaniyat, ilmu tauhid. Sebab apa tuan? Sebab dia menterjemahkan makna ketuhanan. Sebab apa? Sebab kalau tidak tauhid, tidak tunggal, Tuhan tu berbilang, jawab dia, kita ada tak? Tak ada makhluk ni. Kau mana dia pusing teman. Kalau Tuhan berbilang, makhluk tak ada. Macam mana tu? Jauh tu. Kita pula kalau makhluk, lagi ramai, lagi bagus. Kita nak angkat rumah atau nak angkat benda barang besar 10 orang dengan 20 orang, mana bagus? Bagus lagi lah, ramai lagi bagus. Sebab kita ni fakir, hina, memerlu bantuan, lagi ramai bantu, lagi sebab siap. Tuhan kan tak kena cara ketuhanan tu. Sebab kalau berbilang dia, batal makna ketuhanan. Bila batal makna ketuhanan, makhluk ni yang menjadikan dia mesti bersifat dengan ketuhanan. Ada makhluk boleh jadi makhluk? Mana ada? Mana ada makhluk menjadikan makhluk? Dia makhluk nak jadikan makhluk, mana ada? Tak ada dan tak boleh. Kaedah dia tak boleh. Yang menjadikan makhluk ialah Khalik itu Tuhan. Baik, sekarang macam mana kita kata wahdaniyat tu? Hebatnya pembahasan dia wahdaniyat. Sebab baik, kalau kita kata Tuhan itu dua, apa jadi? Apa jadi Iman? Kita belajar ilmu suludian kan, kalau dua Tuhan aja, bermakna batal makna ketuhanan. Makna Tuhan apa? Iftikaru kullu masiwa ilai, yang disebut dalam ayat ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Hei manusia, Tuhan kata, engkau fakir kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah Ta'ala terkadai daripada yang lain. Jadi dua makna, ni makna ketuhanan. Bila sebut Tuhan aja, mesti dia terkaya, mana dia tidak berhajat, tak bergantung, tak berkait dengan sesiapa pun. Dia tidak memerlukan. Yang kedua, ini makna kedua ni, iftikaru kulli masiwa, berhajat segala yang lain kepada dia. Kalau kata Tuhan tu, mesti segala benda lain terikat dengan dia, tak boleh lepas walau satu zarah. Kalau lepas, batal makna ketuhanan. Baik, makna ni akan batal kalau dua Tuhan. Bila dua, maknanya dah tak umum takluk. Satu pasar raya, semua bertumpu di situ. Kalau dua habis lah. Satu sana, satu sini, dah berpecah, dah separuh sana, separuh sini. Jadi bila dua Tuhan, kalau satu jadi langit, satu jadi bumi, dua-dua batal. Yang jadi langit, bumi dia tak buat. Yang jadi bumi, langit dia tak buat. Jadi yang didakwa Tuhan, ada benda terlepas daripada dia, batal makna ketuhanan. Sebab tu tak boleh dua. Apa lagi banyak lagi tak boleh. Ini 360 ekor yang Nabi tombangkan di Mekah dan roboh habis itu. Dua tak boleh dah. Sebab tak boleh dua, dia mesti ahad, mesti tunggal. Bila tunggal, baru semua bertumpu pada dia. Itu makna tauhid sebenarnya. Jadi kalau pandang situ, baru kita nampak betapa hebatnya ketuhanan Allah yang maha dahsyat. Dan Allah habis. Yang dipanggil sifat terhijab dengan sifat wahdaniyatnya di dalam mana? Tabarri, dalam tirai, dalam tirai kemuliaannya tadi. Allah. Dan nyatalah ia dengan hikmahnya dan kudrahnya, maka tiada terhijab suatu akan dia. Kalau pandang daripada sini, seorang pun tak akan terhijab, nampak jelas kudrahnya dan kekuasaan dia. Allahu yudabbiru samawati wal ardh, Tuhan yang mentadbir langit dan bumi. Tak ada siapa lagi kan. Habis. Kemudian mata ghibtah Allah hatta yuhtaja ila dalil yadullu alaik, wa mata ba'utta hatta takuna al-asaru hiya allati tusidu ilaik. Ini apa yang cakap tuan. Orang yang duduk dalam maqam, dalam maqamul khudur, qalbi dia sentiasa dengan Tuhannya. Dia kata mata ghibtah, bila Tuhan ghaib. Bila Tuhan ghaib, hatta yahtaj ila dalil, sehingga kau nak berhajat pada dalil.
Jadi orang yang tak kenal Tuhan, dia berhajat pada dalil. Orang tak pernah pergi KLIA, dia kenalah ada UIS tu, kena pakai maksudnya. Kalau dia hari-hari pergi sana, apa nak dalil lagi? Dia start kereta dah nampak lah tuan-tuan. Itu maknanya dia start kereta, dia dah nampak tempat dia nak pergi. Berlainan orang yang belum pergi, itu beza dia. Jadi orang yang telah sampai, dia kata nak dalil apa dia? Ya, apa nak dalil lagi? Wa mata ba'udda, bila jauh, hatta takunal asar, hingga asar makhluk pula nak menyampaikan kita kepada dia, bila Tuhan jauh. Tu cakap jauh tu, cakap orang yang telah usul ila Allah. Ya. Allah, itulah jauhnya beza kedudukan orang yang mengenal Tuhan bidalil wal burhan, dalil dan burhan, dengan orang yang mengenal Tuhan bizauq wal wijdan, syuhud wal iyan. Jauh beza. Orang yang bila disebut nama Tuhan tak ada rasa apa, nak pandang dalil pun nampak. Dengan orang yang sebut je nama Tuhan, bergegar kalbi dia. Sebab apa? Makrifat, beza makam dia kenal. Orang yang tak kenal lagi harimau, kan, dengan orang yang dah kenal, masuk satu tempat, dia dengar suara harimau, yang tak kenal lari tak? Dah lari. Suara apa tu dia tu? Yang kenal dia dengar, dia dah menggigil lentan. Harimau dah dekat, dah mengaum, kan? Kalau orang sebut dia, harimau mengemang bulu rumah, dia menggigil. Sebab dia kenal. Tersebut aja, gam, tangkap. Iza zikirallah, pum, wajilat qulubuhum. Bergegar, apa gegaran? Jalal, jamal Tuhan. Berbanding yang tak kenal lagi. Sebutlah kadang-kadang berputus tasbih sedikit, tak terasa lagi. Sebab apa? Tak terbuka. Mengenal dengan inkishaf, terbuka kalbi, dengan mengenal sekadar ilmu tahu Tuhan tu ada, tahu Tuhan tu besar dan sebagainya, tak sama. Orang yang merasa dengan orang yang sekadar mengetahui, ya. Dia pegang satu makanan, sedap ni, tapi dia belum pernah makan. Dengan orang yang dah makan, tengok aja meleleh juga kan, sedap ni kan. Tapi kata kau tak makan tak? Saya tak nak makan, saya nak pegang aja. Kau ni spesial lah pula ni. Ya, sampai mati membincang masalah akidah aja. Akidah tu pegangan basic kan. Akidah ni terlampau basic bawah. Hanya membezakan kita dengan orang kufur je. Tu je. Kita nak pergi atas, bukan mengenal dengan basic kan, mengenal atas. Bukan dengan apa dalil wal burhan, mengenal bil zauq wal wijdan. Ada rasa. Sebab tu masuk dalam hadis Nabi, dalam Quran tadi, iza zikirallahu wajilat qulubuhum. Dalam hadis Nabi angkat martabat ni. Afdalul iman. Iman yang paling hebat apa? Anta ta'lam Allah haitsuma kunta. Kamu sedar Tuhan rasa di mana saja kamu berada. Duduk darat di mana sentiasa. Ma'iyah yang Tuhan sebut wa huwa ma'akum ainama kuntum. Atau ma'iyah dengan kamu, serta kamu di mana kamu berada. Maknanya mana ada benda yang terlepas dari Allah. Nisbah ilmunya, kudrahnya, iradat, mana ada. Semua berhajat diikat dengan dia. Asal pandang benda tu. Bila pandang dia akan terang. Kalau tak pandang, dia khayal benda lain, tak pasal-pasal dia tengok makhluk pula yang hebat. Habislah. Pum, ya. Akhirnya dia nampak makhluk besar. Maka dia percarilah kedudukan dengan makhluk. Habislah. Ya, itu yang jadi gila pangkat, gila apa dunia, akhirnya jual agama. Itu punca situ. Sebab tu tauhid tu penting. Gerakan 13 tahun pertama di Mekah ialah Rasulullah menanamkan apa? Pengenalan sebenar kepada Tuhan. Akidah tauhid tu. Sebab buah dia apa? Merasakan besar Tuhan. Akhirnya apa? Apa yang Tuhan minta dia akan buat. Hijrah, tinggal Mekah demi mencari keridaan Allah. Sebab tu rahsia kat itu. Sebab dia kenal, dia akan cinta. Kalau dia tak kenal betul, hati tak cinta. Sebab kita semak hati dia lah. Kecintaan kita dengan Tuhan macam mana? Ada tak sentiasa ingat? Tak ada, belum kuat. Orang bercinta mana ada lupa kan? Kalau boleh dalam semayang dia main handphone ni. Kalau boleh semayang tet-tet, wah ni kan aku tak jawab kan, dia marah. Kekasih panggil, kering kita tak jawab, dia marah tak? Kita takut dia marah kan? Aku mesej kau tak jawab macam kan? Ni Tuhan panggil kau tak jawab macam? Tuhan panggil suruh kenal dia. Sila kenal aku, Tuhan kata. Uhib an u'rifa, aku kasih bahawa aku dikenal. Fahalakal khalaq, aku jadikan makhluk so dia kenal aku. Maka kalau kekasih punya kendak kita tak tunaikan, dia suruh kenal kita dalam semua keadaan.
Berjalan kita sebagai orang kenal, duduk kita sebagai orang kenal, makan minum kita sebagai orang kenal, dan segala-gala gerak geri kita menandangkan kita sebagai arif billah, orang yang kenal Tuhan. Yang buat maksiat tu tak kenal Tuhan. Nah, itu tentu maksud. Itu kata bila Tuhan gaib sehingga nak bawa dalil tu dalil ni, itu bagi orang yang dah sampai. Bagi orang boleh sampai terkial-kial dengan dalil lagi. Yang terus tak bagaimana macam kafir menatang kafir tu langsung tak ada dalil, dan dia pun tak nampak, buta terus. Orang bagaimana ada lapisan yang nampak terang, ya, yang kurang, yang dekat, yang kurang dekat, tapi itulah beza dia. Jadi kita nak sebelum perpisahan roh dengan jasad, sebelum malaikat maut datang, kita nakkan biar setinggi-tinggi kehampiran kita dengan dia. Sebab ini ada kedudukan di sana. Lagi terang di sini, terang di sana. Sebab tu dia bagi 4. Mengenal Tuhan tadi apa? Pertama, ain, ilmu, yakin. Itu peringkat basic. Mana yakin bil ilmi, dia yakin dengan dalil ilmu. Atas sikit lagi, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Berlapis tak tu? Tu banyak lagi tu. Bila nak sampai? Mana kalau kita sampai yang kemuncak, Masya Allah, besok di akhirat sangat hebat dia dengan Tuhan ni. Yang melihat tu tak sama orang lain melihat. Lagi terang, lagi nyata, lagi kerap. Kalau tidak kan ada yang seminggu sekali, contohnya ada sebulan sekali melihat. Ada yang sentiasa, ada yang setiap masa. Tu. Oleh kerana itulah berebut mereka ni menyucikan, membersih sebersih-bersih makrifat dia dengan Tuhan, tauhid dia dengan Allah Ta'ala. Allah. Dia kata manakala engkau gaib ya Allah, mata ghibta, bila engkau gaib ya Tuhan. Dia kata Ibn Atta'illah ni, hingga adalah engkau berkendak kepada dalil yang menunjuk ke atasmu, dan manakala bila masa mana engkau itu jauh, hingga ada segala asar makhluk ni menyampaikan ia kepadamu, padahal engkau jua yang terlebih hampir lagi yang hadir. Lawan gaib apa? Hadir, sentiasa hadir. Tiada yang memperdaya dengan Tuhan, ya, bahawasanya ia jua atau tiap-tiap satu melihatnya. Allah. Tiadakah memadailah dengan Tuhan? Cukup wakafa billahi basirah. Cukup bagi kami Tuhan yang melihat. Sebab dalam kita beramal, kita akan terkena satu penyakit yang sangat dibimbangi oleh Rasulullah SAW. Ya, akhwafu ma akhafu ala ummati. Hadis sahih kan? Benda yang paling aku gerun, takut. Nabi takut, Rasulullah takut, kena pada umatku. Apa dia? Asyirkul asghar, syirik yang kecil. Apa dia? Wahwa riya. Ya, dibuat ibadat mulut lillah, hati tempat lain. Selagi ada hati kita minat, suka, terkenal, bila jawab dia. Sebab dia kata nakir, ya, nakir, mana nakirahkan diri kamu, liman la ya'rifu, bagi orang yang tak kenal kau. Tutup. Kita jangan suka terkenal, kita lebih minat orang tak kenal. Itu sifat dia. Kalau ada hati dia nak cari kenal, cek glamour, orang ni sampai kiamat pun tak akan kenal Tuhan. Sebab bila dia nak glamour, mana kalbi dia berpusing. Apa hukum semayang? Tengah semayang kita sengaja berpaling, batal lah, batalat salatu, semayang dia batal. Ya, sebab apa? Dah berpaling daripada tu kiblat zahir. Kiblat batin huwa Allah. Kalau hati kita dah berpaling daripada Allah kepada makhluk, suka orang puji, mana hati dah pusing. Kita suka Tuhan puji. Kita nak cari pujian Tuhan, bukan pujian makhluk. Kita nak cari redha Tuhan. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Itu yang kita nak. Kalau dia cari lain, habis dia akan sampai tuan. Dia pusing-pusing lah dia. Dia perbodohkan oleh nafsu tuan. Dan satu lagi, ilahi amiyat ainun. Allah, ni lagi dahsyat kan? Ilahi, wahai Tuhanku, amiyat ainun, butalah mata, la taraka alaiha raqiba, hatta la turaqiba siwaka li ilmiha bi annaka aqrab ilaiha min tarafika. Kemudian wa khasirat safkatul abdin lam taj'al lahu min hubbika nasibah. Ada dua perkara yang dapat membesar tuan. Ilahi, wahai Tuhanku, amiyat, telah butalah mata. Mata mana? Mata dalam ni.
yang tiada melihat akan dikau, atas mengintai. Mana dia mata hati tak perasan yang Tuhan sentiasa memerhatikan dia, itu maksud dia. Orang yang tak perasan dia dilihat oleh Allah, bermakna orang tu buta. Ya. Sebab dia perasan apa? Dia asyik mengambil keperasanan makhluk. Ya. Kang apa orang kata? Kau jangan ni kang orang tengok. Kang orang dalam kepala dia orang dan habislah tu. Habis buta mata hati dan. Ya. Maknanya butalah mata yang tiada melihat akan dikau, atas mengintai. Mana dia tak perasan Allah Ta'ala tu sentiasa melihat dia, hingga tiada mengintai ia lain daripadamu, sampailah dia tidak merasakan lain daripada engkau ya Allah. Kerana diketahui bahawasanya engkau yang terlebih hampir, atau ani akrabu min hablil warid, tiada mengintai ia yang lain daripadamu. Sebab merasakan kehampiran, tahu Tuhan tu hampir dengan makna apa? Nisbah, kudrah, iradah dia, ilmu dan sebagainya. Tahu dengan rasa lain. Kalau dia tahu tapi dia rasa tak ada, maka dia akan rasa orang hampir dengan dia. Itu dia orang. Tapi kalau dia rasakan dengan Tuhan, orang tenggelam. Dia tak perasan orang ni dah. Yang dirasakan inilah kewujudan kebesaran Tuhan. Kerana ketahui olehmu bahawasanya engkau yang terlebih hampir kepadanya daripada tepi matanya. Maknanya dekat, mati yang dekat kan. Kalau dalam ayat tadi hablil warid wa alihi. Dan telah rugilah, yang kedua pula telah rugilah, qad khasirat wa khasirat safqatu abdin lam taj'al lahu min hubbika nasibah. Yang kedua dia kata rugilah serugi-rugi hamba, yakni taatnya yang tiada engkau jadikan baginya satu perolehan daripada kasih akan dikau. Faham tu? Makna dia perniagaan dia yang tak menjadikan kasih itu sebagai habuan. Makna kita nakkan apa? Kasih. Itu keuntungan. Kalau sepanjang hidup dia tak pernah dia dapat cinta dan rindu Tuhan, maka orang tu paling rugi. Serugi-rugi insan yang tidak pernah merasakan kerinduan, kecintaan, keasyikan Tuhannya sampai malakul maut sampai. Semayang tak semayang. Ya, berzikir bukan tak zikir, buat ibadat tapi luar je lah. Ya, sangkau luar je, rangka luar, roh tak ada. Roh ibadat tu dia mahabbah, rindu tu. Rindu kan boleh buat tuan ni. Kerinduan tu bila dah ada, terasa betul abdi. Bila rasa tu betul-betul merasa abdi tu, terasa Tuhan melihat, betul-betul menguasai, malu tu akan ada. Hayak dengan Tuhan tu ada. Ya, buat benda kan boleh buat. Tuan guru kita Sayyidina Abdul Rashid tuan ni, wali besar tuan. Perasaan dia dengan Tuhan tu kuat tu sehingga malu tu. Dia naik kereta tak wani sandal kan. Naik kereta kan orang ambil dia mengajar, dia duduk kat depan, dia pegang, dia sebut Allah. Bila tuan ni, tuan guru kenapa tak sandal? Aku ni abdi, kata. Allah. Tu kau boleh buat-buat kan, bukan tiru. Kita pernah sekali masuk pegang jawatan Tuan Bunda dulu, pergi jemput Tuan Guru ni Aziz dekat mana PLA nak ceramah kan. Aku duduk belakang dengan dia, dia tak sandal tuan Guru. Tuan Aziz duduk macam tu aja. Allah ni sifat akhlak orang yang kenal Tuhan tu lain. Wah, kalau kena kita pun macam tauki sandal Tuhan, siap dia basi tidur. Bersandal. Dia boleh sandal, boleh tak sandal, tapi ni perasaan tu bukan boleh buat tu. Zauq hati dengan Tuhan tu. Dia terasa sentiasa dilihat kan. Ya, kalau bos lihat kita boleh buat macam bos tuan. Kita buat kerja, bos berhati kita, buat kita nak belagak macam bos, kau tengking kau itu. Ya, kita tunduk tak berani kan. Begitulah ilmu qalbi dan sebab orang yang tak ada ilmu qalbi tidak ada nilai ibadatnya. Sebab qalbi tak pergi ke Tuhan, dia buat saya kosong lah. Tak ada apa dan kalau qalbi dah ada rekam, ada connect dengan Tuhan, baru cahaya dia. Pelak tu bila dia connect, baru datang cahaya dia. Kalau pelak tu cantik rumah batu pun, kalau connect tak ada tak nyala, dia tekan kan. Mana api tak ada, sebab tak ada current. Itu dia panggil ittisal qalbi, tak ada. Tu para arif bilang. Kita tengok kesian bersandar lah tunggu, tak apa, dia kata tak apa. Dia kata tak apa tu apa maksud? Itu makrifat dia tinggi dengan Tuhan. Dan mengerjakan amal
dengan barang yang dikerjakan sekalipun, kerana bahawasanya kebajikan itu tiada memberi manfaat ia serta murka darimu. Dia buat kebajikan, dia semayang, kebajikan tak, puasa, kebajikan tak, zikir, kebajikan tak, tapi dapat murka. Sebab apa murka? Qalbi kau paling lain, kau buat, bukan kena Allah, buat kena orang, buat nak cari puji orang. Tu ya, murka dalam amal. Sekiranya amal zahir nampak, tapi murka dalam. Sebaliknya pula, kalau dia buat maksiat tapi qalbi dia dengan Tuhan, itu dia kata maksiatun awrasat zullan khairun minat ta'a awrasat istikbaran. Maksiat yang membawa kepada hina diri lebih baik daripada taat yang membawa takabur. Apa maksud dia? Maksud dia seorang tu buat maksiat, lepas tu dia rasa hina diri dia, bukan diri maksiat tu baik, yang silap faham lah. Ya, lepas dia buat maksiat tu dia rasa sedar hina diri, dia bertobat. Tu lebih baik daripada seorang yang buat taat, lepas tu buat taat lagi gerun dengan Tuhan. Tak, dia terpusing sebab tak faham buat taat sebenarnya. Akhirnya dalam dia besarkan diri, rasa dia hebat, siapa boleh lawan aku, akulah handal dan sebagainya. Habis pum, orang tu tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu penting kita mengetahui perjalanan ruhani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tu. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang garang, tuan-tuan, ya. Garang, tapi dua mata dia ni hitam, tuan. Sebab tiap-tiap malam dia menangis. Itu menandakan fizikal dia garang, rohani dia lembut dengan Tuhan. Segarang itu air mata dia meleleh bila dia melihatkan keadaan baginda SAW yang sangat dahsyat menterjemahkan kehambaan. Satu hari Sayyidina Umar datang ziarah cari Rasulullah SAW sedang berbaring. Rasulullah SAW sedang berbaring di atas bangkin. Ya, bila Sayyidina Umar sampai saja, Rasulullah bangun aja. Belakang Rasulullah tu berjalur-jalur bekas daun kasar daripada anyaman, ya, kasar daun tamar. Dan bila lihat gitu, Sayyidina Umar kata apa? Allah. Mana semulia ini engkau ya Rasulullah. Begini saja keadaan, ya. Begitulah, tuan-tuan. Maka Rasulullah menyatakan, aku lebih suka mengizharkan fakir aku dengan Allah. Aku lebih gembira mana mengizharkan fakir dengan Tuhan. Sebab orang yang fakir ni orang yang sentiasa mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Memfakirkan diri dengan Allah, bukan memfakirkan diri dengan makhluk, tidak. Tu. Jadi Sayyidina Umar yang garang, tuan-tuan. Sayyidina Umar ni kalau lalu, lorong dia lalu pun syaitan tak berani, tuan. Syaitan yakhafu. Syaitan sangat gerun dengan Sayyidina Umar. Tapi dalam konteks ni nampak air mata dia keluar, sebab melihatkan keadaan baginda yang sangat dahsyat, menterjemahkan. Sedangkan Bukit Uhud tu tawar. Bukit Uhud tu minta Rasul kata on je lah, kalau bahasa kita kan, dia akan terus bertukar jadi emas, ya. Kalau kita macam kan, oh ahlan wa sahlan. Jadi emas, Masya Allah, kita boleh gunakan untuk kerja-kerja Islam. Gua dah dapat apa, tak ada. Ada tengok Rasulullah kata, aku bukan diutus untuk itu, ya. Aku bukan diutus untuk itu, untuk emas, bukan. Tentu aku diutus untuk mengeluarkan manusia min ibadatil ibad ila ibadatir rabbil ibad, mengeluarkan manusia pada menyembah makhluk sama makhluk kepada menyembah Tuhan makhluk itu sendiri. Itu di antara apa keadaan baginda salam yang sangat hebat, dan Allah. Kerana tiada kebajikan itu tiada memberi manfaat bila serta murka daripadamu ya Allah, ya. Mana bila murka Tuhan, tak ada apa lagi dah. Sebab apa murka? Sebab apa kebajikan jadi murka? Sebab wujudil afat, ada penyakit di dalam tu, mana tak bersih qalbi dia menghadap tu Tuhan. Rupa dia buat ibadat zahir je, rupa dalam dia buat lain.
Sebab pentingnya kita sentiasa mengawal perkembangan dalam itu. Dan kejahatan itu tiada memberi mudarat serta kasih daripadamu. Ya. Mudarat, dia buat kejahatan, tapi kejahatan tetap menjadi mudarat sebab dia dapat kasih Tuhan. Apa kasih Tuhan? Innallaha yuhibbut tawwabin. Tuhan kasih orang yang bertaubat. Jadi bila dia bertaubat daripada dosa, dia dikasih oleh Allah dah kasih. Dan bila bertaubat, Rasulullah dah beri offer tu. Ya, at-taib minazam kamalah sambalah. Orang yang bertaubat dari dosanya seorang tak ada dosa kaya yauma waladhu ummu, macam hari diperanakkan. Walhasil kat mana pusing tuan? Qalbi. Ibadat dia tuan tengok di dalam tu. Ya, kalau cantik cantiklah. Dan tiada kasih akan dikau seorang hingga terdahulu kasih daripadamu baginya. Ya, tiada kasih akan dikau seorang. Mana seorang tidak akan dapat mahabbah kepada Allah hingga terdahulu kasih darimu baginya, sehingga adalah kasih engkau dahulu daripada kasih dia. Bila Tuhan kasih hamba tadi, Tuhan akan buka pintu hati dia, mengasihi Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Jadi kasih kepada kita pun hakikat datang dari dia. Betul ayat Tuhan kata apa? Radiyallahu an wa radu an. Reda siapa dulu? Reda tu Tuhan. Radiyallah, telah redalah Allah anhu daripadanya, barulah waradu'an, baru dia reda kepada Allah. Keredaan kita pada Tuhan tadi, siapa yang cempak, dia juga tuan. Itu maksud kembali pada hakikat dia situ. Maka jadilah olehmu akan kami setengah daripada orang yang melihat ia akan dikau atas mengintai. Mana daripada matan ni, butalah mata hati orang yang tak puasan Tuhan memerhatikan dia. Jadi kami minta, ya Allah, jadikan kami orang yang sentiasa perasan akan penglihatanmu setiap saat. Tu. Dan jangan jadikan kami lain daripadamu. Ya, jangan jadikan kasih lain daripadamu. Ya, letakkan kasih kita kepada Allah, itu yang pertama sekali. Sebab tidak akan berjaya, akan rugilah mereka yang mana tidak menjadikan kasih kepadamu sebagai satu matlamat hidup dia tadi. Dan adalah arti mengintai itu, memelihara, menjaga sentiasa. Maka barang siapa melihat Allah Ta'ala dengan mengintai atasnya, bukan sekadar lisan dia, mengintai qalbi itu. Ya, macam mana kucing mengintai apa? Tikus di tengah selit lamari. Dia nak tangkap, dia nampak ekor tikus kan. Ketika itu dia fokus kan. Tentulah. Sebab tu suruh kita pun zikir, ingat secara fokus. Uzkuris marabbika wa tabattal ilaihi tabtilah. Sebut nama Tuhan kamu dengan tabattul, mana putus betul-betul fokus. Dan ketahuilah pada sekalian hal, dan tiada terbunyi, tiada tersembunyi suatu atasnya daripada segala hal. Ya, segala kelakuan kita tidak tertutup sentiasa dalam ilmu Tuhan, pemerhatian Allah. Nasai malu ia daripadanya. Kalau ini ada, maka Allah Ta'ala akan hadiah kita sifat haya. Ya, malu, Masya Allah, yang hebat. Dan takut ia akan melihat atas barang yang kebajikannya. Ketika itu, takut ia akan melihat atas barang yang kebajikannya. Mana dia nak pandang kebajikan dia pun dia takut. Ya, nak rasa kata nak riak, nak rasa aku buat amal pun dia malu. Sebab apa? Sebab dia nampak semua tu adalah kurnia dari Allah. Maka hamba itu apabila diketahuinya bahawasanya Tuhan itu melihat akan dia, nasaya malu ia akan dia. Malu tu ada bila murakabah tu ada. Kalau murakabah tu tak ada, jawab dia, itu yang malu tu tak ada, kadang-kadang tak terasa pun. Dan tinggalkan dia mengikut hawanya, akhirnya ikut hawa nafsu. Tu. Dan diceritakan daripada Ubadah bin Samit, seorang sahabat Nabi yang hebat ni. Katanya sabda Rasulullah SAW, afdal iman seorang itu bahawa diketahui bahawa Allah Ta'ala itu sertanya tu. Iman paling afdal seorang itu ialah ma'iyatul qalbiyah dengan Tuhan. Itu maksudnya. Hati dia sentiasa ma'iyah. Di mana saja dia duduk, dia baring, dia dengan Tuhan. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang hebat di Al-Quran sebut tu, berdiri dia dengan Tuhan, dia duduk pun dengan, dan dia berbaring pun dengan Allah. Maknanya dengan ingatan dia sentiasa akan merasakan betul-betul kebesaran dan kewujudan Allah. Dan adalah kasih Allah Ta'ala hambanya, iaitulah rahmatnya baginya. Jadi kasih Allah Ta'ala
Itulah rahmat dicurahkan pada hamba, dan pujinya atasnya, dan ihsannya kepadanya, dan kasih hamba tu bagi Tuhan itu itulah taatnya. Jadi kasih Allah pada hamba apa? Sentiasa limpahkan rahmat. Ini kita sedang menerima limpahan rahmat awal Ramadan kan. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awal Ramadan, 10 Ramadan awal, ya, rahmat mencurah-curah luar biasa daripada yang lain. Tak berasa dirasa oleh Tuhan ni. Suasana pun tak sama hari Ramadan ni kan. Ya, suasana hari pun tak sama Ramadan dengan bulan lain. Dia berasa dan rahmat besar. Dan pertengahan dia maghfirah. Tuhan Maha Pengampun Pengasih. Dalam Ramadan lebih luas daripada itu. Lepas tu dalam hadis Nabi kata, kalau habis Ramadan orang tu ada dosa lagi, celaka orang tu, Nabi kata. Mula Ramadan tu Tuhan buka pintu keampunan cukup hebat. Luar Ramadan, dalam Ramadan lagi besar. Maknanya tiba-tiba habis akhir Ramadan ada lagi dosa dia. Mana orang yang tidak ihtimam, dia tidak ambil peduli dengan Allah Ta'ala offer tu, dia buat dak ni orang bodoh sombong mungkin, tu. Dan ketiganya apa? Itqun minan nar, maka terlepas dia daripada azab neraka, ya. Allahumma ja'alna minhum. Neraka apa? 2 neraka. Neraka akhirat maklum, neraka dunia bersama juga. Apa neraka dunia? Ghaflatul qalbi, hati yang lalai dengan Allah. Kalau syurga dunia apa? Hudurul qalbi, hati yang sentiasa hadir, tu panggil jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan, ya. Lalai, lawan dia lalai. Kalau tu syurga, yang ni apa? Neraka lah panggil. Neraka segerakan kelalaian. Tu. Maka keluarkan diri kita dari narul muajjalah, neraka yang disegerakan. Apa itulah? Lalai daripada Allah Ta'ala. Batu martabat puasa yang paling tinggi, terhapus kelalaian dia dalam setiap saat dalam Ramadan. Ramadan imsak, tahan pertama makan minum, tahan kedua anggota, jangan buat maksiat, tahan ketiga ingatan, hudur qalbi itu sentiasa fi kulli lamhatin wa nafasin. Betul-betul dia dapat benda tu. Dan satu lagi, dan adalah kasih Allah Ta'ala hamba tadi, rahmatnya baginya, satu. Kemudian dia puji hamba tadi yang menjadi ibadat, dan ihsannya. Dan kasih hamba pula pada Tuhan, dan dia dapat taatnya, dan muafakat suruhnya, apa saja disuruh dibuat, dan takzimnya, membesarkan akan dia. Ini makin naik, ya. Mentakzimkan Allah Ta'ala, ya. Sebab ulama kata kalau kita pergi masuk rumah Ta'ala tu, masjid ke apa kan, kena rasa takzim betul. Masuk masjid tu tunduk, kita rasa apa? Membesarkan, menghinakan tempat yang mulia. Hari ni pula jaga masjid, lain dia tengok, lagi besar skrin. Ya, cuba jaga masjid, rupa skrin masjid diguna tengok benda lain. Macam-macam. Negeri Melaka pula tu, Allah, malu Melaka. Dan takutnya akan Allah Ta'ala. Itu di antara apa? Yang dikendaki. Bahawa kasih hamba tu terjemah dia begitu. Dia mentakzimkan betul akan Ta'ala. Dan kata Zaid bin Aslam, semua sahabat Rasulullah SAW, bahawasanya Allah Azza wa Jal kasih akan hambanya hingga sampai kasihnya itu bahawa dikatanya baginya, perbuat barang kamu kendak, maka aku telah ampunkan bagimu. Ni kalam ni kat mana Rasulullah? Allah nak kata pada ni bila ni? Kat mana bila? Dalam bulan Ramadan. Kepada siapa? Ni kalam ni. Kepada siapa? Ahli Badar. If'alu ma syi'tum. Wahai ahli Badar, buatlah apa kau nak buat, aku sedia mengampunkan. Apa maksud dia? Maksud terlampau redanya Allah kepada ahli Badar. Ni kalam ni. Itu dia kata sini. Bila sampai kasihnya, dikatanya baginya, perbuatlah olehmu kendakmu, ya ahlal Badr, if'alu ma syi'tum. Ya, kau nak buat apa buatlah, aku sedia mengampun. Maknanya apa? Allah Ta'ala terlampau kasih. Tu. Bukan disuruh buat tu maknanya lepas ni buat ada maksiat, bukan maksud begitu. Kita kena faham maksud. Ni kadang-kadang orang ditangkap lahir, kadang macam tu suruh buat maksiat, bukan. Ya, apa-apa perkataan kita kena tahu maksud. Tu dia. Dalam ilmu munazarah, kalau nak berbahas, kita kena panggil rukun pertama tahrirul murad. Kalau tidak kita terjerat nanti. Kita nak berbahas dengan orang, bila orang pung dilentarkan satu kalam dia apa sebagainya, kita jangan terus terkejar. Kita kena tanya dulu, apa maksud awak cakap macam ni? Itu dia. Kau nak tengok atas maksud dia, baru kita hukum. Maksud dia tu betul tak? Tak betul. Kalau betul tak, tak payah bahas. Kalau tak betul, baru kita bahas.
Ini orang cakap-cakap, kita hentam-hentam, dia senyum je. Saya bukan maksud macam tu. Habis lagi dia. Ya, kena tanya maksud. Dia panggil tahrirul murad. Maka sini apa maksud ni? Buatlah apa kena. Tuhan suruh buat maksiat. Bukan. Mana kau buat apa pun, kalau kau silap, aku sedia ampunkan. Itu maksudnya. Yang mana lampau kasih pada Ta'ala, kepada ahli Badar, yang sanggup menggadainya, ya, dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Itu di antara apa? Kasih Allah Ta'ala kepada hamba tadi. Kemudian ilahi amar birruju' ila akhir, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa ala Allahumma khairul antam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma